Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni saya nak iklan kereta harga 40,000 So kita ada Mini Cooper, ada Mercedes, ada Audi, ada Volkswagen. So first kali kita tunjuk Mercedes-Benz C200 Yang ni original facelift, engine 1.8 turbocharger. So kereta ni masih cantik, dah siap sport rim sekali BBS. Korang tengok. Kereta memang cantik. Yang ni cat baru satu body, color dark blue So depan ni grill dah tukar grill AMG. So kereta memang cantik, garang. So bahagian tepi pun cantik lagi. Korang tengok ni, ada lining chrome dekat cermin. Yang ni bahagian belakang. So bahagian belakang pun dah cukup garang. Dia dah masuk diffuser, ada exhaust 4, nampak tu. So kereta memang cantik. Yang ni original facelift. So lampu belakang LED, sport rim 18 inci, tayar baru 4 biji. So dalaman kita tunjuk sikit. Dalaman memang cantik, mewah, garang. So seat leather. Macam mana geng? Cantik ke tak cantik kereta ni? Harga kita nak jual RM39,000 sahaja. So yang mana tak minat Mercedes-Benz, boleh ambil Mini Cooper. Yang ni Mini Cooper 1.6 Special Edition Yang ni auto tahun 2011, register 2018. Yang ni kereta baru masuk. So kepada akak-akak yang cari kereta kecil tu, boleh sangat ambil kereta ni. Sebab kereta ni condition memang cantik sangat-sangat. So korang tengok ni, bahagian depan je dah comel. So kita tunjuk bahagian tepi pun masih cantik. Yang ni 2 pintu je So korang tengok bumbung ni. Yang ni original bukan buat. So macam mana? Sport rim 15 inci, tayar mahal Yang ni bahagian belakang pun masih cantik, comel lagi. So kita tunjuk sikit bahagian dalaman. Dalaman dia jangan cakap lah. So memang cantik sangat-sangat. Steering, seat pun cantik, nampak tu. Kereta ni beli dan pakai sahaja. Harga tengok kita jual berapa? 45,000 sahaja. Last kita bagi RM39,900. Tak minat Mini Cooper, nak Audi, jangan risau, kita ada sebiji Audi